Pernah dengar istilah gerai individu, gerai induk dan gerai strata? Sebenarnya ketiga-tiga ini merujuk kepada jenis hak milik hartanah di Malaysia. Gerai individu adalah hak milik untuk satu lot tanah tertentu. Setiap lot ada sepadan yang jelas dan gerai itu didaftarkan atas nama pemilik tanah tersebut. Jenis gerai ini biasanya digunakan untuk rumah atas tanah seperti teres, semidi ataupun banglo. Gerai induk pula ialah gerai utama untuk satu kawasan atau pembangunan yang belum dipecahkan kepada gerai individu ataupun strata. Biasanya digunakan untuk projek perumahan yang masih dalam proses atau tanah yang belum melalui proses pecah bahagian. Manakala gerai strata digunakan untuk hartanah yang bertingkat seperti kondominium, apartmen atau soho. Melalui gerai ini, pemilik mendapat hak milik untuk unit tertentu, contohnya nombor unit dan berkongsi hak ke atas kawasan bersama seperti lift, laluan, taman serta kemudahan lain yang disediakan. Jadi, itulah perbezaan utama bagi istilah gerai yang digunakan di Malaysia. Tiga kategori ini membantu membezakan jenis hak milik berdasarkan bentuk hartanah dan cara ia didaftarkan. Dapat sesuatu? Follow for more. Aska.